Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan dan mempersembahkan tugasan satu saya, iaitu tugasan 1 ELMK 3103, iaitu nilai-nilai murni daripada perspektif pelbagai agama dan kepercayaan masyarakat. Pertama sekali izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Al-Irfan bin Abdul Aziz daripada Option Bahasa Melayu 1, ambilan PISMP 2023-2024. Berikut merupakan isi kandungan yang akan dipersembahkan oleh saya, iaitu pengenalan, amalan dan nilai agama Islam, agama Kristian, Hindu, Buddha, Sikhism. Manakala di sini kita dapat lihat amalan dan nilai bagi kepercayaan Konfusianisme, Taoisme, Animisme dan kepercayaan etik. Serta kita rampungkan apa itu peranan guru dalam agama dan kepercayaan serta kesimpulan. Pertama sekali kita lihat pengenalan. Malaysia merupakan sebuah negara yang lain daripada yang lain. Kenapa dikatakan begitu? Kerana Malaysia mempunyai masyarakat yang terdiri daripada pelbagai agama dan kepercayaan, dan mereka dapat hidup secara aman dan harmoni. Kepelbagaian biodiversity ini tidak menghalang masyarakat Malaysia untuk sentiasa menjadi yang terbaik antara satu sama yang lain. Malah mereka lebih senang sekiranya dapat hidup bersama-sama masyarakat yang lain yang turut menghormati dan memahami mereka. Keterbukaan masyarakat Malaysia dalam menerima dan tidak menghalang sebarang jenis bentuk amalan atau nilai daripada pelbagai agama dan kepercayaan telah menjadi titik tolak masyarakat Malaysia bahagia sehingga ke hari ini. Yang pertama kita lihat amalan dan nilai agama, iaitu yang pertama iaitu agama Islam. Al-Quran dan Al-Sunnah iaitu hadis menjadi pegangan utama bagi penganut agama Islam. Dua perkara ini menjadi intipati atau asas kepada segala perkara dan permasalahan dalam kehidupan seseorang Muslim di dunia maupun di akhirat. Mereka merupakan amalan-amalan yang diterapkan dalam agama Islam, iaitu yang pertama ibadah fardu, iaitu 5 rukun Islam menjadi tonggak utama, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, menunaikan solat, berpuasa, berzakat dan mengerjakan haji. Manakala yang kedua iaitu sosial. Umat Islam sangat dituntut untuk membantu masyarakat lain yang memerlukan dengan cara bersedekah atau bersedekah atau memberi sumbangan bagi meringankan beban yang ditanggung oleh mereka. Sebagai contoh, kita boleh lihat di setiap masjid-masjid umat Islam terdapat tabung-tabung sumbangan untuk masyarakat Islam atau umat Muslim itu sendiri memberi sumbangan, dan sumbangan itu akan diagihkan oleh komuniti masjid itu sendiri. Manakala yang ketiga, amalan yang ketiga iaitu dari aspek pendidikan. Setiap umat Islam yang berupaya diwajibkan untuk menuntut ilmu pendidikan, iaitu iaitu terdapat 3 ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu Muslim, iaitu fiqah, tauhid dan tasawuf. Fiqah merujuk kepada segala bentuk ibadah yang dilakukan oleh oleh umat Islam, manakala tauhid merupakan pegangan atau pegangan umat Islam dalam kehidupan, dan manakala tasawuf merupakan akhlak atau intipati yang boleh dikatakan bagaimana kita mengawal atau mendidik hati untuk berada pada jalan yang betul. Seterusnya kita lihat kepada nilai-nilai yang diterapkan dalam agama Islam. Yang pertama iaitu takwa. Takwa merujuk kepada rasa takut dan bergantung kepada Allah, bergantung sepenuhnya kepada Allah, dan mendorong diri untuk berusaha hidup dengan benar dan jujur serta menjaga hubungan dengan Allah melalui amalan ibadah. Maksud di sini seseorang Muslim yang mempunyai ketakwaan kepada Allah yang tinggi akan sentiasa melatih diri atau berusaha untuk melakukan segala perkara yang diwajibkan, yang dituntut oleh Allah, dan menghindari segala perkara yang
diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala yang nilai yang kedua iaitu kasih sayang. Aspek kasih sayang dalam keluarga menjadi intipati utama dalam nilai kasih sayang agama Islam. Kalau kita lihat kasih sayang daripada aspek keluarga, dalam banyak Islam, hadis yang berkaitan dengan keluarga amat banyak, iaitu terutamanya hadis-hadis berkaitan dengan tanggungjawab kita kepada ibu bapa. Dan daripada ibu bapa itu sendiri, hadis terlalu banyak. Hadis lebih mendorong kita untuk berbakti kepada ibu terlebih dahulu berbanding bapa. Tapi itu tidak membezakan kita untuk membanding bezakan kedudukan ibu bapa kita di sisi kita. Okey. Yang ketiga, nilai-nilai kesabaran. Islam sangat mengajarkan umatnya untuk bersabar jika menghadapi ujian ataupun kesulitan dalam kehidupan. Dengan kesabaran dan keikhlasan, umat Islam akan dapat memperolehi ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kita boleh lihat kalau seseorang itu dia bersabar dalam menghadapi ujian, mungkin kita boleh ambil contoh kesabaran yang kita boleh ambil contoh-contoh sahabat-sahabat di mana mereka kita boleh ambil contoh sendiri daripada diri Nabi Muhammad SAW, di mana beliau sentiasa bersabar walaupun menghadapi pelbagai ujian. Sebagai contoh, beliau dilempar oleh batu. Dengan perkara itu pun dia boleh bersabar, dan dengan kesabaran itu juga beliau telah dianugerahkan untuk umat-umatnya mendapat syurga terlebih dahulu. Okey. Seterusnya kita lihat agama yang kedua, iaitu agama Kristian. Agama Kristian adalah agama monastetik yang berpusat pada ajaran dan kehidupan Yesus Christ. Agama monastetik merujuk kepada agama yang berpendirian terhadap banyak Tuhan. Okey. Yang diyakini oleh penganutnya sebagai anak Tuhan dan juru selamat umat manusia. Kristian berasal dari ajaran Yahudi yang berkembang pada abad pertama Masihi di wilayah Palestin, dan kini ia menjadi salah satu agama terbesar di dunia dengan lebih daripada 2 bilion penganut di seluruh dunia. Apakah amalan-amalan yang diterapkan dalam agama Kristian? Seperti agama-agama lain, agama Kristian juga menerapkan amalan-amalan seperti beribadah, iaitu penjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Yesus Christ yang mengorbankan dirinya demi keselamatan umat Islam. Dan yang kedua, amalan sakramen dan perkhidmatan, iaitu pengampunan dosa merupakan amalan penting dalam Kristian, di mana penganutnya mengakui dosa mereka melalui sakramen pengakuan dosa, iaitu confession. Selain itu, Kristian sangat menekankan perkhidmatan kepada golongan miskin dan mereka yang memerlukan. Maksud di sini mereka yang memerlukan ni lebih kepada aspek sosial, membantu antara satu sama yang lain. Yang ketiga, amalan perayaan dan pengajaran. Penganut Kristian juga mengadakan perayaan besar seperti Hari Raya Christmas dan Paskah, di mana selain merayakan peristiwa penting dalam kehidupan Yesus, mereka juga memupuk semangat kebersamaan, kasih sayang dan pengorbanan. Jadinya dalam amalan perayaan itu bukan saja kita gembira, tapi agama Kristian itu sendiri mendidik untuk umatnya mengambil pengajaran daripada kebersamaan, kasih sayang dan pengorbanan. Seterusnya kita lihat pula nilai-nilai yang diterapkan oleh agama Kristian. Yang pertama, kasih sayang. Nilai utama dalam Kristian adalah kasih kepada sesama manusia berdasarkan ajaran Yesus bahawa kita harus mengasihi jiran kita seperti diri kita sendiri. Jadinya apa yang dikatakan di sini adalah kita jangan membanding-bandingkan kita punya boleh jurang ekonomi. Contoh jiran kita tak berapa berkemampuan, jadinya kita selaku jiran yang baik sentiasa perlu memahami
dan tidak membanding bezakan jurang ekonomi kita dengan jiran sebegitu. Seterusnya, pengampunan. Mengampuni orang lain adalah nilai utama dalam Kristian. Ajaran Yesus menekankan bahawa kita harus memaafkan orang yang bersalah terhadap kita sebagaimana Tuhan mengampuni dosa kita. Jadinya Kristian juga mengajarkan kita untuk menerapkan nilai-nilai saling memaafkan antara satu sama yang lain sebagaimana Tuhan kita memaafkan kita. Okey, seterusnya nilai yang ketiga iaitu keberanian dan ketabahan. Penganut Kristian juga diajarkan untuk menghadapi kesulitan dan cabaran hidup dengan penuh keberanian dan ketabahan. Dan yang keempat iaitu keadilan sosial. Kristian sangat menekankan perjuangan untuk keadilan sosial, di mana penganutnya digalakkan untuk memperjuangkan hak asasi manusia, membantu golongan yang tertindas dan melawan ketidakadilan. Okey. Seterusnya kita lihat kepada agama Hindu. Agama Hindu adalah salah satu agama tertua di dunia yang berasal daripada anak benua India. Ia merupakan agama yang sangat kaya dengan tradisi, ajaran dan falsafah. Agama ini tidak mempunyai seorang pengasas tunggal dan berkembang melalui pelbagai kepercayaan dan amalan yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Berikut merupakan 3 amalan-amalan yang diterapkan dalam agama Hindu. Yang pertama, seperti juga amalan agama yang lain, iaitu ibadah, amalan beribadah. Iaitu penganut Hindu mengamalkan puja, iaitu sembahyang yang melibatkan pemujaan kepada pelbagai dewa-dewi. Dewa-dewi bermaksud Tuhan mereka. Setiap keluarga biasanya mempunyai tempat ibadah tersendiri di rumah dan sering mengadakan ritual ini sebagai cara untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadinya sini mereka juga sentiasa mendekatkan diri mereka dengan Tuhan dengan cara mereka membuat sembahyang atau pemujaan kepada Tuhan mereka. Seterusnya, amalan perayaan Deepavali iaitu festival cahaya, Thaipusam dan Holi adalah perayaan utama yang melibatkan ritual, penyucian dan sembahyang. Perayaan ini bukan sahaja merayakan kelahiran atau kemenangan, tetapi juga merupakan maksud untuk mendekat diri dengan Tuhan dan menghapuskan dosa. Sama juga dengan perayaan yang diterapkan oleh agama Kristian, di mana mereka bukan sahaja merayai perayaan tersebut, namun memasukkan unsur-unsur pengajaran, iaitu unsur-unsur pengampunan, mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Tuhan mereka, sebagaimana yang diajarkan seperti agama Kristian itu sendiri. Seterusnya, meditasi dan yoga. Meditasi dan yoga adalah amalan penting dalam Hindu untuk mencapai ketenangan minda, keseimbangan dalaman dan juga spiritual. Maksud meditasi dan yoga ini adalah lebih tertumpu kepada kesihatan mental mereka, iaitu mereka sangat menitik beratkan amalan meditasi dan yoga, di mana mereka akan mencari ketenangan berdasarkan dengan cara bermeditasi dan beryoga. Yang kita tahu beryoga macam tu. Kita boleh aplikasikan benda ni, tetapi kita kena aplikasikannya dengan cara yang betul. Seterusnya, kita lihat kepada nilai-nilai yang diterapkan oleh agama Hindu. Yang pertama, karma dan dharma. Karma mengajarkan bahawa setiap perbuatan baik atau buruk akan membawa akibat. Dharma merujuk kepada kewajiban moral dan tugas yang perlu dipenuhi oleh setiap individu, seperti tanggungjawab terhadap keluarga dan masyarakat. Manakala keharmonian alam merujuk kepada Hindu menekankan untuk hidup selaras dengan alam dan menjaga hubungan yang baik dengan makhluk hidup serta alam sekitar. Jadi di sini agama Hindu juga bukan sahaja menekankan keharmonian bersama manusia, namun dia juga menerapkan keharmonian bersama-sama alam sekitar untuk menjaga makhluk hidup serta alam sekitar. Dan yang ketiga, kedamaian dan ahimsa. Ajaran ahimsa mengajarkan untuk hidup tanpa kekerasan terhadap mana-mana makhluk hidup, baik manusia maupun haiwan. Maksud di sini, agama Hindu menerapkan nilai-nilai yang sama antara manusia dan
haiwan. Jadinya tidak boleh melakukan kekerasan sama ada antara manusia maupun bukan manusia. Seterusnya kita lihat kepada agama yang seterusnya, iaitu agama Buddha. Agama Buddha adalah salah satu agama besar di dunia yang diasaskan oleh Siddhartha Gautama, maafkan saya, yang lebih dikenal sebagai Buddha sekitar 2000 tahun yang lalu di India. Agama ini berfokus pada pencapaian pencerahan, iaitu nirwana, melalui penghapusan penderitaan dan ketidaktahuan serta memahami hakikat kehidupan dan alam semesta. Berikut merupakan amalan-amalan yang diterapkan dalam agama Buddha, iaitu yang pertama, agama Buddha juga menerapkan amalan-amalan beribadah seperti ibadah harian bagi penganut Buddha melibatkan persembahan kepada Buddha itu sendiri dan perenungan untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam mengenai ajaran Buddha. Maksud di sini, selain ibadah mereka adalah memuja Buddha itu sendiri, dan dalam masa yang sama mereka juga dalam pemujaan itu melakukan dalam pengajaran itu adanya sesi pengajaran atau pembelajaran untuk memahami lebih lanjut berkaitan ajaran Buddha. Dan yang kedua iaitu amalan perayaan. Agama Buddha mengamalkan perayaan Waisak adalah perayaan yang besar dalam kalender Buddha, di mana mereka memperingati 3 peristiwa penting dalam hidup Buddha, iaitu kelahiran, pencapaian, pencerahan dan kematian. Berikut kita lihat pula nilai-nilai yang diterapkan oleh agama Buddha, iaitu yang pertama, kasih sayang. Seperti agama-agama yang lain juga, agama Buddha juga menerapkan nilai-nilai kasih sayang. Seperti Buddhisme mengajarkan pentingnya kasih sayang terhadap semua makhluk hidup. Konsep ahimsa, tidak mencederakan makhluk hidup, sangat ditekankan Buddhisme ini. Okey, yang seterusnya, pencerahan. Ajaran Buddha mengajak penganutnya untuk mencari pencerahan dengan memahami 4 kebenaran mulia dan melaksanakan jalan 8 untuk mencapai kebijaksanaan dan melepaskan diri daripada penderitaan. Maksud di sini, agama Buddha juga menerapkan nilai-nilai pendidikan di mana mereka mengalami pencerahan, iaitu dengan memahami dengan lebih mendalam berkaitan apa itu 4 kebenaran mulia serta menjalani kehidupan melalui jalan 8. Seterusnya, agama yang seterusnya iaitu agama Sikhism. Agama Sikhism adalah agama monastetik. Sebagaimana yang saya katakan sebentar tadi, agama monastetik merupakan agama yang berlandaskan atau berpegang kepada banyak Tuhan, yang diasaskan oleh Guru Nanak Dev Ji pada abad ke-15 di wilayah Punjab yang kini terletak di India dan Pakistan. Sikhism berfokus pada ajaran tentang keesaan Tuhan, pelayanan kepada sesama manusia dan hidup dengan integriti dan kebenaran. Berikut merupakan, kita lihat amalan-amalan yang diterapkan oleh agama Sikhism. Yang pertama, seperti juga agama yang lain, tidak lain tidak bukan, iaitu agama amalan beribadah. Penganut Sikhism melakukan sembahyang harian yang terdiri daripada bacaan doa-doa yang ditetapkan dalam guru-guru Granth Sahib, iaitu kitab suci Sikh. Nikam, iaitu bacaan doa harian, merupakan amalan penting yang menghubungkan penganut dengan Tuhan dan memperkukuhkan iman mereka. Pada mereka ini lebih tertumpu kepada bacaan-bacaan doa, sembahyang serta amalan yang penting, serta lebih tertumpu kepada sembahyang serta bacaan-bacaan doa yang telah yang telah terkandung dalam kitab suci Sikh. Seterusnya, yang kedua, amalan sewa, iaitu berkhidmat. Amalan sewa, penganut Sikh diajarkan untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat tanpa mengharapkan balasan. Ini termasuklah menyediakan makanan percuma melalui langgar, iaitu dapur komuniti, kepada sesiapa sahaja tanpa mengidap agama atau latar belakang masyarakat, terutamanya bagi golongan yang memerlukan.
bagi untuk makluman semua, agama Sing ni akan mengadakan sekali-sekala amalan langgar di mana mereka akan memasak makanan yang masakan mereka dan dihidangkan kepada sesiapa sahaja yang datang ke tempat mereka tanpa mengira sebarang bentuk agama maupun masyarakat. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada nilai-nilai agama Sikhism. Yang pertama, kesetaraan. Kesetaraan dalam Sikhism, setiap individu dilihat setara tanpa mengira jantina, kasta iaitu pangkat seseorang atau latar belakang. Ini jelas tergambar dalam amalan langgar di mana makanan ini jelas dapat dilihat dalam aspek dalam amalan langgar di mana mereka tidak langsung membeza-bezakan antara kaum, kasta dan sosial ekonomi seseorang masyarakat itu. Seterusnya, keadilan sosial. Guru Gobind Singh mengajarkan pentingnya membela hak orang-orang yang tertindas dan melawan kezaliman. Penganut Singh percaya bahawa mereka harus berani menegakkan kebenaran dan melawan penindasan serta ketidakadilan dalam masyarakat sosial. Maknanya di sini keadilan sosial ni agama Sikhism juga menerapkan di mana kita perlu pentingnya membela hak-hak manusia yang lain, hak asasi manusia serta melawan sebarang penindasan yang dilakukan atau kezaliman yang dilakukan oleh sesebuah masyarakat itu. Seterusnya, kita lihat kepada amalan dan nilai bagi kepercayaan. Yang pertama, kita lihat kepercayaan Confucianisme. Confucianisme adalah sebuah sistem pemikiran dan falsafah yang berasal daripada Tiongkok yang dikembangkan oleh Confucius pada abad ke-5 hingga ke-4 sebelum Masihi. Konsep utama dalam Confucianisme berfokus pada moraliti, hubungan sosial dan harmoni dalam kehidupan individu serta masyarakat. Kita lihat amalan-amalan yang diterapkan oleh kepercayaan Confucianisme. Itu yang pertama, upacara penyembahan. Masyarakat yang mengamalkan Confucianisme ini, kepercayaan Confucianisme ini sering mengadakan upacara penyembahan nenek moyang mereka, terutamanya semasa hari raya Cina atau perayaan lain seperti Cheng Beng. Di sini mereka tidak menyembah Tuhan, namun mereka menyembah kepercayaan mereka iaitu nenek moyang mereka. Seterusnya, kepatuhan kepada orang tua dilaksanakan dalam kehidupan seharian seperti memberi perhatian kepada nasihat dan panduan orang tua. Maksud di sini penganut Confucianisme ini mengamalkan amalan-amalan sentiasa menghormati orang tua dan mengambil pendapat daripada mereka. Yang ketiga iaitu pendidikan. Pendidikan amat dihargai dalam Confucianisme. Guru dianggap sebagai orang yang sangat dihormati. Seperti mana yang kita sedia maklum, guru merupakan satu profesionalisme yang sangat dihormati dan disanjung oleh setiap lapisan masyarakat, termasuklah ajaran kepercayaan Confucianisme itu sendiri. Seterusnya, kita lihat kepada nilai-nilai yang diterapkan oleh kepercayaan Confucianisme. Yang pertama, budi pekerti. Nilai-nilai kesopanan, saling menghormati dan berkelakuan baik adalah penting dalam Confucianisme. Ini meliputi hubungan antara individu dan masyarakat, termasuklah juga dalam keluarga. Jadinya nilai-nilai berakhlak mulia itu sangat penting. Yang kedua iaitu harmoni dalam masyarakat, mengutamakan keharmonian dalam hubungan sosial dan keluarga. Jadinya di sini nilai kejiranan atau kemasyarakatan itu, semangat kemasyarakatan itu sangat ditekankan dalam nilai-nilai Confucianisme. Dan yang ketiga iaitu keadilan dan kebaikan. Ajaran Confucianisme menekankan keadilan dalam menjalani kehidupan dan membantu orang-orang yang memerlukan. Maksud di sini keadilan dan kebaikan. Di situ kita boleh lihat di mana apabila adanya keadilan akan adanya kebaikan.
jika sesuatu sesebuah masyarakat itu menerapkan nilai-nilai keadilan, mereka juga akan melakukan kebaikan terhadap masyarakat lain. Seterusnya kita lihat pula kepada Taoisme, iaitu kepercayaan Taoisme. Taoisme adalah sebuah aliran falsafah dan kepercayaan yang berasal dari Tiongkok yang berfokus pada konsep Tao yang sering diterjemahkan sebagai jalan atau prinsip alam semesta. Taoisme mengajarkan pentingnya keharmonian dengan alam, kehidupan yang sederhana dan mengikuti jalur alam kehidupan. Berikut merupakan amalan-amalan yang diterapkan dalam kepercayaan Taoisme. Yang pertama, upacara penyembahan. Pengamal Taoisme sering melakukan meditasi dan senaman pernafasan seperti Tai Chi dan Qigong untuk mencari keseimbangan antara badan dan mata. Ini kita boleh lihat dari aspek agama Buddha itu sendiri. Mereka juga menggunakan amalan meditasi dan senaman pernafasan. Yang kedua, amalan meditasi iaitu amalan meditasi dan pernafasan. Di kuil-kuil Tao terdapat upacara penyembahan kepada dewa-dewa dan roh, termasuklah dewa Jade and Teo yang dipuja dalam perayaan-perayaan penting. Dan yang ketiga, perubatan tradisional. Taoisme juga melibatkan penggunaan perubatan tradisional Cina, termasuklah herba dan akupuncture untuk mencapai keseimbangan tenaga dalam badan. Berikut tiga ini merupakan amalan-amalan yang diterapkan oleh kepercayaan dan penganut Taoisme. Seterusnya kita lihat nilai-nilai yang diterapkan pula, iaitu kedamaian dan kesederhanaan. Taoisme menekankan kehidupan yang sederhana dan tidak tamak serta hidup dalam damai dan tenang. Yang kedua, ketidakpaksaan. Salah satu prinsip utama Taoisme adalah Wu Wei, iaitu bertindak tanpa paksaan, mengalirkan dengan keadaan semula jadi dan bukan memaksa sesuatu perkara atau keadaan. Dan yang ketiga iaitu keharmonian dengan alam. Taoisme mengajarkan manusia harus hidup selaras dengan alam semesta, menghargai tenaga semula jadi serta mengelakkan perbuatan yang bertentangan dengan Tao atau jalan semula jadi. Jadinya sentiasa menghormati alam semesta atau alam sekitar itu merupakan nilai-nilai penting yang diterapkan oleh kepercayaan Taoisme. Seterusnya kita lihat pula kepercayaan yang seterusnya, iaitu kepercayaan animisme. Animisme merupakan kepercayaan atau pandangan dunia yang menganggap bahawa segala sesuatu di dalam alam semesta ini, baik itu benda hidup atau benda mati, makhluk maupun fenomena alam, memiliki roh atau jiwa tertentu. Dalam animisme, roh ini sering dianggap memiliki kekuatan atau pengaruh terhadap kehidupan manusia dan alam sekitar. Berikut merupakan amalan-amalan yang diterapkan dalam kepercayaan animisme. Yang pertama iaitu upacara ritual. Animisme melibatkan banyak upacara ritual untuk berhubung dengan roh-roh alam dan nenek-nenek moyang mereka. Sebagai contoh, masyarakat orang asli mengadakan ritual untuk meminta restu atau perlindungan diri dari roh hutan atau roh nenek moyang mereka itu tersendiri. Jadi agak lain kepercayaan ini sedikit. Iaitu yang kedua, penghormatan alam. Banyak masyarakat animisme yang mengamalkan animisme menghormati hutan, sungai dan gunung-gunung sebagai tempat tinggal roh-roh mereka. Mereka akan melakukan perbuatan tertentu seperti tidak memburu atau mengganggu alam sekitar secara berlebihan. Pemujaan mereka lebih kepada alam sekitar dan roh-roh nenek moyang mereka. Yang ini merupakan nilai-nilai yang diterapkan oleh kepercayaan animisme, iaitu hubungan. Masyarakat animisme percaya bahawa roh nenek moyang mereka memberikan bantuan dan perlindungan kepada mereka. Yang kedua, kehidupan harmoni. Terdapat usaha untuk mencapai keseimbangan dalam hidup dengan alam, mengelakkan konflik antara manusia dan dunia semula jadi. Ni animisme ni secara generalisasinya boleh dikatakan bahawa satu kepercayaan yang sangat lama dan sangat sukar dilihat oleh masyarakat kita pada hari ini.
kerana ianya melibatkan alam-alam semula jadi dan mereka juga tinggal dalam keadaan yang hutan-hutan dan kampungan-kampungan yang terpencil. Seterusnya kita pergi yang terakhir, iaitu agama native. Native, amalan dan nilai kepercayaan native juga dikenali sebagai kepercayaan adat atau kepercayaan tradisional, merujuk pada sistem kepercayaan yang dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat pribumi atau suku bangsa yang mengakar dalam budaya dan tradisi mereka sendiri. Kepercayaan ini biasanya diwarisi oleh secara turun-temurun dan memiliki hubungan yang erat dengan alam leluhur dan kehidupan seharian-harian mereka. Berikut merupakan dua amalan-amalan utama yang diterapkan oleh masyarakat yang berpegangan dengan kepercayaan natif, iaitu yang pertama, upacara adat dan ritual. Setiap suku bangsa pribumi di Malaysia mempunyai upacara dan ritual tertentu yang bertujuan menjaga hubungan dengan alam semesta dan nenek moyang mereka. Ini termasuklah perayaan panen atau gawai dayak untuk suku Iban. Yang kedua, perubatan tradisional. Penggunaan ramuan herba, rawatan tradisional dan perubatan spiritual merupakan amalan biasa dalam masyarakat pribumi untuk mengubati penyakit atau mencari perlindungan rohani. Seterusnya, tiga nilai-nilai utama dalam kepercayaan natif, iaitu yang pertama, kehidupan beradab dan berbudi pekerti. Masyarakat pribumi menekankan nilai budi pekerti yang tinggi dan menghormati adat dan tradisi mereka sendiri. Yang kedua, harmoni dengan alam seperti animisme. Kepercayaan tradisional masyarakat pribumi juga sering menekankan pentingnya hidup harmoni dengan alam dan menghormati roh-roh alam semesta. Dan yang ketiga, iaitu harmoni dengan alam. Kehidupan komuniti yang erat dan kerjasama antara ahli keluarga dan masyarakat adalah nilai penting dalam masyarakat pribumi serta kepercayaan itu sendiri. Seterusnya kita pergi kepada subtopik yang terakhir, iaitu apakah peranan guru dalam agama dan kepercayaan. Yang pertama, kita lihat peranan guru dalam masyarakat Malaysia, terutama dalam konteks mendidik pelajar tentang agama, kepercayaan dan nilai moral adalah sangat penting. Guru bukan sahaja mengajar akademik, intelektual, fizikal, bukan sahaja mengajar boleh dikatakan bukan sahaja mengajar di sekolah, namun juga berfungsi juga sebagai pembimbing dalam membentuk akhlak dan perwatakan pelajar itu sendiri. Okey, berikut merupakan peranan-peranan guru dalam kepercayaan dan agama. Iaitu yang pertama, mendidik tentang agama dan kepercayaan. Guru mempunyai peranan utama dalam mengajar pelajar tentang ajaran agama mereka sendiri, sama ada Islam, Kristian, Hindu atau agama-agama lain yang dianuti oleh masyarakat Malaysia. Bukan itu saja, guru juga menampakkan ilmu agama, tetapi juga menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Walaupun guru itu bukan guru pendidikan agama atau guru pendidikan Islam atau guru pendidikan moral, itu bukan bermaksud guru tersebut tidak boleh mendidik tentang agama atau kepercayaan masyarakat Malaysia. Guru itu sendiri perlu bersifat holistik dan progresif dalam menimba ilmu pengetahuan tentang agama dan kepercayaan masyarakat Malaysia, walaupun mereka bukan guru agama. Okey, yang kedua, menanamkan nilai moral dan etika. Guru bukan hanya sekadar menyampaikan ilmu akademik, tetapi juga memainkan peranan yang sangat penting dalam mendidik pelajar tentang nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam ajaran agama dan kepercayaan. Nilai-nilai ini adalah teras dalam pembentukan karakter pelajar. Seperti yang saya kata terlebih dahulu, iaitu guru itu bukan saja mendidik untuk menjadikan murid itu sebagai murid yang cemerlang dari segi akademik. Malah guru itu juga perlu membina, membentuk dan melahirkan pelajar atau murid-murid yang baik dari segi akhlaknya, budi pekertinya dan sosialnya itu sendiri. Seterusnya, peranan yang ketiga iaitu membangunkan toleransi dan keharmonian. Malaysia adalah negara berbilang kaum
dan agama. Dan salah satu peranan penting guru adalah membina toleransi dan keharmonian antara pelajar dari berbagai latar belakang keagamaan dan kebudayaan. Guru berfungsi sebagai fasilitator dalam memastikan pelajar saling memahami dan menghormati agama dan kepercayaan antara satu sama lain. Seperti yang kita tahu, sekolah di Malaysia ini sekolah rendah, sekolah kebangsaan itu bukan saja terdiri daripada murid-murid bangsa Melayu, namun juga terdiri pada bangsa-bangsa lain seperti bangsa Cina, India, Iban dan sebagainya. Jadi pentingnya di sini guru tu perlu tidak bersifat berat sebelah atau bersifat berat sebelah, di mana jangan guru tu tidak boleh hanya suka, sebagai seorang tu suka mengajar murid berbangsa Cina je sebab Cina laju tangkap macam tu. Tak boleh. Guru tidak boleh berperanan atau tidak boleh berperanan atau bersikap sedemikian. Dan yang keempat, pemimpin dan pembimbing moral. Guru bukan sahaja mendidik tetapi juga memimpin dan pembimbing moral dalam kehidupan pelajar. Mereka mempunyai tanggungjawab untuk memberikan bimbingan yang akan membentuk pandangan hidup pelajar, di mana nilai agama dan moral memainkan peranan yang sangat penting. Jadinya guru itu sebagai pemimpin kepada pelajar, di mana kalau seseorang pemimpin itu perlulah menunjukkan karakter-karakter yang baik atau moral-moral, etika-etika, akhlak-akhlak yang mulia terhadap anak-anak buahnya, iaitu pelajar atau murid-murid itu sendiri. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.